Bagi saya. Nah, 12 tengah hari. 12 tengah hari. Dia warna hitam, dalam Dalam grey. dalam grey. Pakai grey tu soft grey, tahu tak soft grey? Kalau tak Hari ni 7 bulan 4 2026, which is 7 April. Saya nak buka saya punya welcome board. Welcome board wedding saya. Ini barang goodies. Yang tu pun dah settle. Itu bag goodies. So let's go. Guys, look at that. Saya dah open and saya tak sabar nak buka. Deng. Aib sikit This is my childhood gambar. Ni dia, ni saya. So sweet. Saya cari yang warna yang simple je, cream and pink, sebab saya punya skillet punya kemah dalam tema tu pink and cream. No, this is size A2. Harga je hanya ni adalah RM70 without standee. Tak apa, standee tu kita pinjam kawan saya. Nah, cantik weh. Tebal. Nice. Oh, mak tu. Oh, Ijaz kalau masuk ke apa tu. Okey. Tu boleh. Tapi sedang macam mana pun boleh. Okay, tadi kita baru lepas meeting dengan makcik, pakcik dengan ayah, ibu. Sekarang aku buat apa Sekarang pukul 10:15. Esok saya kena kerja. Saya kena keluar awal rumah. Awal ada kerja kat luar Saya lapar. Saya ngantuk. What should I do? Tidur atau terus terus tidur atau makan? Kalau tidur aku dah ngantuk sangat. Bye bye. Kita akan esok saya akan show apa yang kita buat. Dan saya isi goodies. Cantik ada Cik Jai. Ada lebih. Ocean dia siap dah. Banyak kan. Okay. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Laju-laju nak subscribe dulu So hari ni saya record video pada 24 bulan 4 2026. Okay. So minggu ni memang hektik. 2 minggu ni sebelum my wedding is very hectic. Actually minggu ni adalah minggu kawan saya, my bestie from diploma until now, still friends. Akan kahwin. Dia kahwin. Saya dengan kawan saya yang lagi seorang bestie, we are very very happy for her, and we're gonna make some surprise for her. Me and Pajia gonna make little bit surprise. And this is, I made a card. Actually, I ingatkan kad ni boleh buka, but not. So it's okay. Kita akan tulis surat dekat sini. Fatin very very a cat lover. So saya akan menggunakan surat yang ada corak kucing. So this is kucing dia comel je, satu je macam ni, white cat. So I'm gonna write some letter for her. Then I'm gonna cry while writing this, and I'm not record for this. For that note, okay? So this is lah. Saya akan letakkan macam ni lah, sebabnya nanti tinggal buka macam ni. So saya akan staple, solo tape. So this is our preparation goodies. Goodies. Actually sama je sebenarnya. Tak sama. Agak berantakan sikit saya punya rumah ni. Dan ini krepek. Actually ada lagi krepek opak belum goreng. So krepek ni akan diletakkan dekat atas meja tetamu yang datang. So ini adalah goodies yang kita belum isi. macam prepare lah. Kalau kurang kita boleh letak lagi.
Ini untuk buat bunga paha. So, today is the next day, 25 bulan 4 2026. So, kita akan pergi ke rumah my friends. Tara, kita sampai dah. Rumah Fatin. Cantik gila pelamin dia. Ada tempat makan beradab. Biar makan beradab. Kita. Sekarang kita nak pergi berinai. Fatin nak berinai. Sedih hilang. Fotografer pun sampai ada 2. Satu dia ambil khas untuk dia seorang fokus untuk dia. Ayo macam ada sikit lah. Kita pun tak ada macam dia. Today is the day for Fatin day. Tak boleh. Pergi buat transition self. Macam mana weh awak transition? Saya menahan tak nangis. Pas tahan nangis tak? Saja dah nangis. Aku dah nangis awal dah tadi pagi bangun. Ada. Tak tahu. Apa tu? Apa dia dance? Tak keluar. Bina kat mana tu? Kat depan dia macam tu. Tak keluar. Mana nak ni? Open dia. Tak keluar. Dalam TikTok dia apa ni? Dia balik. Nak takkan dah balik. Pati nak balik ni apa? Ini dekat Fas. Pintu pun ada. Jarum kalau tak cukup ambil kat dalam bagi satu. Yang asal. Oh. Apa? Bayar-bayar. Kenapa? Tak kan. Ingatkan ada belang. Dia tak nak jerawat naik ni. Tebal. Ni besar. Sebapok semua. After makeup tu. Kan. 1, 2, 3. Okey, jadi. Okey, ready. 1. Cari. Duduk sikit. Oh tu. Okay. I'm married today. Cuma, this is my friends. Pergi ya. Jauh lah dia datang. Ni Perak tau. Dengan condong. Condong. Kita buat condong. Nak buat vlog kan. So pretty. Weh. Lain betul muka aku. Ya. Tapi pandai dia pop up kat mata kau. Letak mata ke dalam. Ayam punya ayam berkokok. Tadi sebenarnya وزوجك على ما أمر الله به من تكريما وأنت بإحسان Airul Aiman bin Airul Azhar. Aku nikah dari kau, kawin hari kau dengan Nurul Husna binti Ahmad yang berwakil walinya kepadaku dengan mas kawinnya RM200 tunai. Aku terima nikah Nurul Husna binti Ahmad dengan mas kawinnya RM200 tunai. Kasih. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Tiga. Macam mana? Yeay. Alah, itu je.